Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga sahabatku di luar sana sehat walafiat, dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, bertemu kembali kita di video Pak Di. Pagi ni Pak Di nak petik bori. Okey sahabatku, jom bersama Pak Di petik bori. Ni buah pertama sahabat. Pak Di bersama ibu Pak Di tu. Ibu Pak Di duk petik bori. Nah atas sana tu. Ibu Pak Di. Okey, jom sahabat. Petik bori sahabat buah ruah sahabat. Okey. Ni alhamdulillah. Rasa dia tu puas hati juga sahabat. Semua ni. Alhamdulillah. Sahabat. Okey sahabat, jom. Ni sahabat. Okey, jadi sahabat. Tak banyak ada sahabat ni sahabat. Adalah apa ada rubuti sahabat yang ni. Yang ni pokok pertama mula gugur dulu. Tapi dia penghujung lah ni. Penghujung. Untuk kali ni. Ni puas hati sahabat. Baru-baru ni luruh menyakut sahabat. Tenangnya puluk pula sahabat. Puluk. Memeh. Jadi sahabat. Cik molek. Okey sahabat, jom. Ada penghujung, buah penghujung dah. Tu ibu Pak Di. Ibu Pak Di ketik buah. Ketik buah dia. Ketik buah riang. Okey sahabat. Awak mana nak rasa buah dia ibu Pak Di tu? Mari dekat-dekat ni. InsyaAllah ada rezeki lebih kita kongsi. Nak rasa. Ni ya. Tak menyesal sahabat. Rasa dia memeh. Yalah. Awak pernah makan tu kata puas hatilah. Tu apa ni? Kupuk-kupuk. Api yang banyak tu. Apa ni? Luruh yang kita ambil tu. Tipa. Habis ni kita kena bagi dia ni pula. Bagi dia makan pula lah ni. Kita sembuh baju. Bagi dia sihat pula. Sahabat. Ni sahabat. Ni cok kami kot sahabat, tapi tak ada sebiji sahabat. Ni buah dia nak orange, nak orange sikit. Mak ni. Tapi tak banyak sahabat tahun ni. Tahun ni dalam 50 butir rasa tu. Tapi nak habis harus biji dia ada. Penat kot sahabat. Nolok kereta ni naik bukit tu. Bukit tak tinggal mana, semua dia lanjut. Dia penggek gitu. Kubur arwah ayah ni dia penggek naik bukit. Dia lepas sikit ke bawah tu. Puasa dokong ni lepas. Mana dekat-dekat pada 1, pada 2, 3 tu. Ciku nak merasa mari lah. Buah sikit. Kita teras sikit. Banyak bertatai tu terah habis butir-butir. Tak ada masalah sahabat. Rezeki lebih kita bagi sedekah lebih. Gitu. Tak ada masalah. Kita nak hak kerak juga sahabat. Sedekah ni tonggak utama kita. Kau mana sahabat? Sedekah. Kena ada sedekah. Hak mana pergi rumah Pak Di, hak beli ke apa. Pak Di tak lupa. Sedekah tu tak ada. Rasa makan.
Tak ikut sebutir, terbelah sebutir lagi. InsyaAllah. Ada rezeki kita belah. Yang sini sahabat. Cuma hak jauh tu, yalah nak mari jauh kan. Aku boleh lalu kot ni kak. Aku boleh contohlah hak Kota Baru ko lah ko Pasir Mah ko mana ko belah-belah nu. Lalu kot ni litah paluh tu. Bala boleh paluh 2 tu, paluh 1 paluh 2 tu. Kalau sebelum sampai paluh 2 tu, kalau seronok singgah kak Rumah Kaya paluh 1. Masuk masjid paluh 1 tu, serik tu ada sipai belah kiri. Belah kanan tu sipai 3 tu ada jual nasi ayam. Serik je. Serik tu bukit dekat. Ada pokoknya sebelah kiri ya. Yalah tu rumah ibu saya tu. Rumah Kaya. Gitu. Hak mana nak merasuk lah. Tak apa, tak saya beli pun tak apa. Takut lain kali nak kata ada rezeki lebih nak terah. Mari tak masalah. Ni besar malam sahabat. Ni pagi kot dia mari malam. Najis dia. Risau kot sahabat. Minta-minta tak ada apalah. Lepas-lepas ni kutip ni terus balik lah. Tak apa. Tak selesa kan dia ada. Risau cakap nyuak tu kak. Nah gok kita. Okey sahabat. Berjumpa pula kita. InsyaAllah. Okey.